lain wallet tak payah bawa sebab dia orang sampai dalam. Tapi bukan ada nak beli apa pun. Sebab ada sebelum ni. Bang, headlamp tu kan abang letak kat dahi. Kalau kat situ bang, dari sini je. Kat situ okey. So tak apa, untuk headlamp sikit lagi sampai. Saya akan briefing penuh kat sana. Ada lagi siapa nak masuk kunci, boleh bagi. Sebab nanti kita akan conquer semua laman tu. So, kita ada drone. So, kita akan view kat situ. Saya nak lepaskan dia orang dulu. Sekejap je kan. So, yang lain kalau tak ada apa-apa, dah letak kunci kereta, kita kumpul dekat yang wakaf depan ni. So, kita kumpul kat situ nanti. Saya arrangement untuk pembelian tiket dan saya briefing penuh lah. Saya akan double check sebelum kita masuk semua. Helmet nanti tau, helmet ada kat atas. You all ada helmet semua. Yang mana dia orang datang ni, dia orang ada agency daripada POMB. So you all punya helmet semua ada. Abang drone kita, dia bawa face line je kat belakang kan. Kita support dia. Tak, kita akan macam nanti kita dukung. Jadi tukun lah. So line up kat dalam bebas. Cuma saya menggalakkan, saya minta volunteer. Lelaki 3 orang kat belakang dan 2 orang kat depan. So kalau macam abang kamera ni, kalau dia statiknya dia duduk kat depan lah. Yang belakang tu dia ada middle kan bagi lelaki. Perempuan ni kita kat tengah. So untuk perjalanan kita, sebenarnya kalau kita fit lah 2 jam, tapi kita banyak countdown, kita banyak break, kita tak fit. Kita ada video, kita aktiviti, kita santai. Lebih kurang dalam 12.50 semua. So catering kat belakang dah ada. So nanti kita pergi kat situ. So saya dapat lock. Aku makan buah kemah tu, nanti kita akan makan kat kemah. Tapi pergi je lah kat situ. Dia akan ambil, nanti baru dia tunjuk direct kat sana. Okay, lain-lain saya dah bagi direction untuk pemakanan. Next kan saya expect ada lagi satu briefing. Tu tuan rumah tu briefing lah. Itu dia tengah briefing. So, saya tak mau kacau sebab kita private. Private kita tak gabung dengan orang-orang lain. So kita je. At least kita once kita nak lihat kan. So saya dimaklumkan oleh Puan Tina, ini kampung kan. So you all pun tak kenal semua tadi kan. So ada ni macam nak redup ni kan. So setiap minggu betul-betul dah melebar kan. Laluan kita masuk dia lebar. So air habis kuat tinggi je lah. So kaunter tu level 1, level 2, level 3 tu, level 1, level 2 tak ada guide. Jalan sendiri, keluar sendiri. Itu adalah kering. So kita pergi ke level 3. Tapi level 3 under freelance special. Tengoklah jalan yang saya bawa ni ada extra sikit. Dia tak macam yang basic orang beli. Dia orang akan jumpa, tapi percayalah, dia orang akan ke side lain, kita akan side extra sikit. Saya bawa ada momen-momen sebab saya cari ending foto yang dia orang balik, orang boleh tengok nanti momen dia. Orang lain tengok, kenapa dia tak pergi kat sini, kami tu pergi kat sini. Itu bezalah freelance dengan tu. Okay, lain-lain untuk kat dalam, sekiranya ada emergency nak buang air, beritahu saya lah. Baik lelaki baik perempuan kan. Kami tak ada toilet permanent, tapi kami ada ATR bagaimana. Okay. Lepas tu yang lain-lain, kalau ikut safety lain, saya bukanlah kata pengalaman, cuma saya dah lama kat sini. Takat cala tu dia orang tak kisah. Tapi kalau phone tu bercala, air masuk, that's why muka memang tegur pun tak boleh. So bila part air nanti, saya akan beli kena untuk you all punya gadget. Sebab saya tahu handphone ni dah macam-macam segala-galanya kan. Takat cala ni bubuh minyak gamat, bubuh rasa dia elok. Tapi kalau air terkena dekat dalam phone tu, dia punya ketat, keluar kat kereta pun tak ada. So kunci kereta dah safety ada kat saya tinggalkan kat luar. So burger form pun kawan saya dah update, nanti gambar you all apa semua. So nama kita pun dah ada di kaunter. Itu beza. Kalau macam dia orang ni saya tak tahu macam mana, tapi kalau team saya, melalui team saya, nama dengan pembeli tiket dah synchronize ada kat sana. Dia pihak macam sebelah tu semua ada pihak Jepang datang. Kiranya hujan sekarang, kalau apa, pihak Jepang akan turun dekat air. So kalau apa sekiranya ada air naik, kami akan pergi dulu. Saya akan monitor. Kita ada option. Kita pergi laluan tangga, kita balik laluan air. Tapi sekiranya air tu naik, kita akan switch balik laluan ke tangga. Itu kami akan check dulu paras air tu semua. So kita punya perjalanan, saya belanja sikit lah. Untuk trip saya ni 920 anak tangga. So kalori awak bakar. Keluar kurus anak tangga, tapi kita ada diskaun 450. 450 tu flat. Dia akan kira, dia ada tinggi. So level 3 sebenarnya dia tak sampai situ. Tapi saya belanja you all bawa sampai ke hujung pala. Jadi
Dia don't worry, kita bukan macam batu cave. Kita nak shoot attack tak ada. Kita punya trip 10 minit, 5 minit jalan, kita berhenti. Kita berhenti, kita ambil foto semua. So ada masa countdown, siapa nak minum, siapa nak rest kan. Tu begitu. So bila aktiviti tu kita agak perlahan sebab kita lepaskan one by one. So ambil masa lah. So nanti setiap aktiviti apa semua saya akan bimbing lah. Okay, ending kita kata kalau kata kita bertemu hari ni, saya akan comparekan layak. Mungkin kita bagi dia jalan dulu. Kita ada part yang kita akan buat dari individu. So lain tak ada apa-apa, kita akan gerak ke atas. Nanti bagi dia main ni pian alihnya. So ada akan saya punya team. Okay, boleh bergerak ke atas. Select helmet. Helmet ingat kita tak perlukan sampai dekat sangat. Kita bagi dia free. Kita relax je. Kita buat safety kat dia. 40 minit pertama headlamp yang dia beri tu simpan. Tak perlu baby lampu. Bila saya kata start aktiviti baru klik kita punya lampu. So kita ada safe. Lampu tu pun dah. Dia memang boleh tahan lebih pada 2 jam. Okay, boleh kita boleh gerak. Jom ambil video tu. Masuk YouTube. Mau? Aku tadi bawa ke dia atas. Alright, mana yang dah sudah ambil kura-kura tu boleh duduk kat sebelah sana. Ambil set sana. Dia kena pakai dulu ni kan. Kita pakai lem dulu kan. Baik tak apa. Jom kami Elmat je pergi duduk belah sana bang. Kita bagi tuan rumah pula pergi. Boleh. Okay, pilih-pilih helmet. Laju ambil. Tangan sikit. Mai helmet ada kutu bang. Ni bukan kutu. Ini bukan kutu. Ini belalang kunyit. Belalang kunyit. Ya bang, mana apa yang sangat pergi. Saya memang menjadi answer. Alhamdulillah. Selamat uyo. So kena adjust lah sikit. Okay. Dia dah letak. Bertukar. Ada 10 checkpoint, 10 platform, semuanya bertangga. Nanti selepas checkpoint yang ke-10 baru kita pergi ke off-road dan masuk sungai. Baru kita basahkan badan kita. Alright, okey. Ni kita ada telinga, tanduk dia dan muncung dia, mata dia. Alright. Dan kawan sahabat baik dia, Oyin, 2 biji mata hitam dan muncungnya. Nampak tinggalkan jejak aje. Supaya diorang kata, oh aku pernah duduk sini. Diorang dah keluar dah. Orang kampung dah ambil untuk bela. Right, ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada, saya nak pesan bila naik tangga sana tu, tolong slow. Tak payah kejar kawan. Ikut kemampuan sendiri.
sebelum nak selamatkan kawan, selamatkan diri sendiri. Boleh faham? Boleh? Alright, okay, let's go. Okay bang, siapa dah sekali lelaki? Okay Abang Anwar kita tak jauh, kita one team juga. Parah ni. Tengok ni. Dah tunjuklah. Dia parah ni. Kakak senyum. Ya, monyok lagi awal lagi ni. Senyum kak. Tahu letih kat saya letih. Senyum. Wah. Senyum kak. Boleh dekat ni. Dah keren perut dah. Kakak senyum. Ya, monyok lagi awal lagi ni. Senyum kak. Tahu letih kak. Saya letih. Senyum kak. Perut dah keras ni. Oh, ending sweeper. Awak lagi nangis. Gelapnya gua ini. Adakah ini gua Cilapong? Wah, tu dia. Lampu Tom Yam. Apa kameraman sebenar? Iya benar. Kameraman yang sebenar tapi belakang sekali. Monitoring saya pakai jamah ni lah kawan baik saya. Dia monitoring saya. Okey. Okey. Okey ke? Okey. Okey, dia bawa tangga bukan 5. Tangga saya. Sebenarnya kalau pergi 15 ada lagi kemampuan kita boleh bagi. Memang betul. Okey. Sebab saya kata tadi, awalan tadi, bila dah ada situasi rumah, jangan tunduk. Oksigen tengah pam darah, orang tunduk, saraf darah akan turun. So dekat sini tak ada udara luar, dia dalam perut ni. So you boleh pening. Kalau breakfast tadi tak ngam, dia akan naikkan sikit. Dia nak muntah lah, jalan lah. Okey. So okey. Okey. Okey ke? Okey. Okey, dia bawa tangga bukan 5. Tangga saya kat sebelah tengah tu. Tu kita akan sampai atas. Tu kita akan sampai atas nampak tu. Alright, okey. Okey, ini adalah Kelawar pada bulan 3 sampai penghujung bulan 5. Kawasan ni. Alright. Pada bulan tu Kelawar yang sini ada kawan dan guano ada kat sebelah sana. Mana kakak nak glowing ambil canggih sikit sampai dia glowing sekejap je. Selepas sebulan akan tumbuh kayak. Alright, okey. Bila musim kelawar dia buat apa? Sebab kelawar ni dia buat ada satu kutu tu. Okey, kalau kutu tu kena dekat kulit kita, walaupun kita dah buang kutu tu, dalam masa setahun boleh. Tak soal macam ni. Alright, okay, baby face tu adalah ini. Ini baby face. Jangan suluh. Alright, okay, baby face tu di mana tu? Tu baby face. Alright, tidak. Alright, okay, ni adalah mata dia. Dia ni mata dia. pipi dia dan mulut dia. Dia dalam muka dia. Nampak bukanlah dalam pun nasi bukan Nestem tetapi KFC. Okay, favorite bahagian dia adalah drumstick dan chicken wing. Alright, okay, ni adalah drumstick. Ni adalah chicken wing.
Alright, okey. Lukisan atas ni adalah hasil daripada najis dan air kencing kelawar. Dekat atas ni kita ada gajah betina. Sekejap saya cari. Alright. Okey, gajah betina ada dekat atas ni. Ni. Gajah betina ni ada telinga dia, kepala dia dan belalai dia. Dan favourite makanan dia adalah roti tisu, tapi dia tak makan, dia kemam-kemam sampai sekarang tak habis-habis. Okey, ni roti tisu tu. Alright, okey. Alright. Okey. Tolong jangan record belakang saya. Tweet. Allah, dosa. Kau nak lawa tweet, jalan terbalik. Good. Yes. Cantik. Okay, good. Tapi dia white, boleh jadi lama. Boleh twist. Bah. Good. Okay. Awal sangat tunjuk. Bau ni sebut bau yang saya suka. Oh. Aku pula bau badan aku. Alright, geng. Kita dah turun dekat sini. Kita badan sana. Sebab kita nak ambil foto group dulu. Dengan saya untuk meja kat sini. Tuan, kita ambil foto group dulu, bang. Ini ada ruang yang kita boleh compactkan. 3 orang ni lah. Okey, come. Bang, compare je bang. Boleh agak-agak kat belakang tak nampak. Berapa? Dia organima. Okay, lucky spotting. Ya. Okay, dengan saya suka senyum 3. Biasa senyum 3. 3 suku. So nampaklah. Sudah squish lagi. Yang ini ganjak ke depan. Bang, abang punya duduk tu. Mungkin tu sampai tapah lah kan. Nasi lemak tak ada. FYP saya punya nanti. Okay, ready. 1, 2, 3. Right, sebab kawasan ni dia bergema. Bagi laluan. Right. Dia bergema. Ikutkan orang, kalau saya diri ni ada yang marah nanti. Ada gag-gag yang marah. Gag-gag contoh gag-gag yang power-power ni akan marah saya lah. Gag-gag daripada Nomad ni akan marah saya lah. Dia kata saya tak sekolah. Alright, okey. Saya bagi contoh saja Alright, contoh sahaja Alright. Jadi kalau semua ni ada seorang Nomad tu akan dia jerit, dia kata saya tak sekolah. Alright, okey. Alright. Yang di atas adalah stereotype. Okey, bila dua ni bergabung seperti ini akan dipanggil kolom atau erti kata lain tiap. Alright, okey. Ini yang bermaksud menetes. Alright, air yang menetes tu dia mengandungi berbagai mineral, zat dan kalsium. Salah satunya adalah kalsium karbonat ataupun kalsit. Okey, air yang menitik tu dia mengandungi mineral. Contoh mineral okay, ini adalah contoh mineral. Dia bukan diamond, dia bukan kristal. Ini adalah mineral. Asin. Right? Okey. Alright, okey. Abang-abang, kakak kalau nak sentuh batu yang berkilat ni, nanti dekat tangga sana tu buat yang belum Okey, agak yang ni stop dekat sini. Kat ni je. Stop ni. Tunggu. Saya tunggu. Okey. Kak, abang-abang yang belakang ni saya sambung sikit cerita tepian tadi, tapi sikit je lah.
Semua dah senyap. Boleh lagi. Potong. Ramai sadar. Patut kita warm up bang. Mana dah ngeletup itu Patah roda. Okey. Kamu sisaan okey ke? Okey, sebab saya daripada mula-mula kepada ankle sampai dekat ankle pun yang saya tengok akal ni memang serius sangat. Akal ni. Senyum pun tidak, apa pun tidak. Right. Senyum kan terkait lah. Right, okey, ini adalah platform 3 ataupun level 1. Right, mana yang masuk tiket level 1, dia sampai sini dan dia akan patah balik. Kalau Tak, inilah salah satu panggil dalam yang ada panggil tabungan. Okey, saya belanja bagi angin dulu, meh. Sampai dekat sini. Jangan kentut je kat depan tu. Naya orang belakang. Abang-abang semua bergosip kat belakang. Sedap angin dia. Waduh. Ada masam-masam sikit baru belakang. Kalau kentut baru nanya. Baru boleh mendapat. Kat luar nak keluar ke? Tangga. Tepi jalan, murah terus jalan. Ya. Bagi lampu. Okey. Video. Video ke? Sampai. Ui, sampai tak? Ni. Okey. Sentuh. Sampai. Nak kena dukung lah. Oh, mantap. Ya, sampai. Rendah. Letih bang. Ush. Wow. Iklan Sunsilk. Mengah. oh, steady brother. Mantap. Sudah, opek yang pusing. Kita sini. Tu tak tahu. Buka bawah. Ya, dia takam kadang di mana? Takam kawasan jumpai di Udin. Di dalam tidak berada di atas. Oh, Di sini. Ya, macam maksudnya angin yang tadi yang terbalik itu sebenarnya terbalik tu. Selalu pagi dia daripada kita masuk tu
Daripada bawah. Daripada bawah tu naik ke atas. Tapi bila sejuk, bila cuaca mendung, dia terbalik. Okey. So, boleh baca. Ada ni. Tak nampak aku. Mati lah, gelap gila ni. Nampak apa? Okey. Lepak dulu. Sedap gila. Sambal dia sedap. Sambal kerang. Iya. Sedap sangat. Tu saya. Kita lutut dah lemah dah ni. Dah letak. Tak ada stream macam ni. Kita orang tak sampai sini. Oh ya. Oh,是绅士。我不要。 Lagi dia orang kata hari kita bayar pembayaran level 3 lah. Kena freelance, kawan ada tanya sikit lah. Awak ke area level 4, 5 dan 6. Ya. Kalau nanti tengok TikTok saya lah kat situ adalah. Itu package yang 4 jam 5 jam lah. Untuk TikTok apa? Nanti saya bagi. Gelap. No, lorong tunggu tinggi. Okey. Saya boleh sebut perkataan dia. Tapi tak sama. Alright, okey. Okey, yang atas ni. Dan saya tahu. Okey. Yang atas ni dia berbunyi se le met de. Itulah bunyi dia. Dah. Tunggu aku kau. Abang Syan dah beritahu tak apa dia punya maksud dia? Tak tahu lagi. Okey, saya ingat Abang Syan dah cerita. Okay. Dah bagi tahu bahasa Cina yang bukan Cina boleh baca. Okey, yang tulisan ni adalah tulisan Cina kuno. Cina Malaysia hanya boleh baca yang tengah-tengah ni sahaja. Okey, yang tengah-tengah ni adalah date dia. 16 hari bulan 6 tahun 59. Alright, okey. Tulisan ni Cina Taiwan pun tak boleh baca. Cina dari Guangzhou tak boleh baca. Cuma Cina Okey, lagi date. Okey, setiap tulisan ni bukan orang yang sama tulis. Orang berbeza. Dia 3 orang sekawan. Nama dia Yuan Mengsheng. Apa? Yuan Mengsheng ni? Yuan Mengsheng. Bagak-bagak ni. Dia cakap. Dia naik ke atas boleh, ikutnya boleh. Itu lagi bawah tu. Betul lah. Kalau orang lewat ni, kita kena cepat. Saya ni pergi kat situ ada tak ada laluan pun. Dia ada daripada sana, laluan di sini, terus ke sini. Dia kira arah dia punya area dia. Senyum kak, depan sekali kak, senyum sikit. Senyum dan dah tak ada suara. Hai. Okey korang. Itu ke bila ni? Laluan. Tak bang. Saya buat belah tepi sikit. Nampak ke gelap tu? Lawa. Untuk pelawar. Jadi 12 bulan tak payah bayar bil elektrik. Terus sekarang ni kurang lah. Ada juga dekat area sana. Batu yang ada dekat sini. Okey, saya cuma perlukan anda display dan bagi kerjasama pada kawan
yang nak tolong dekat bawah, especially lelaki, saya akan turunkan dulu, orang akan bagi support pada tim. So pergerakan dia, kita turun dengan keadaan begini. So bahu adalah steering, tangan ni untuk brake. So langkah pertama dia, nanti pian ada kat tengah. So you all akan pergi kat pian, so pian akan centerkan you all di pandu arah. So you all turun. Dilarang bagi macam ni, ataupun dibuka macam ni. So normal je. So dia akan bergerak dia. Puan aku tender lah. Kontak ke tak ya? Mantap dekat jalan sebalik tu. Ada yang ambil daripada atas bawah. Dua-dua. Nak mana? Mak kau terbalik. Abang shelter bawah dulu. Apa? Ada just backup kat sini. Kalau nak letak poinnya macam mau turun letak dulu. Separuh atas, separuh bawah. So dapat 2 angle. So macam turun bawah dulu. Abang siapa? Ya. Pian duduk kat center. Alin je bagi direction dekat situ je. Boleh. Right, okey, turun dulu dah. Turun dulu. Apa nak duduk bawah? Okay, mana yang nak turun nanti semua ambil side sebelah sini side sebelah kiri ni Jangan ikut dia. Jangan ikut dia gitu. Jangan ikut dia, kita ikut tangga. Kita ikut lain depan sini. Kata balik. Oh Ui. 5 Ini kaki bang. Nampak tu. Pergi ke arah pian. Dan abang turun straight. Lagi rapat. Straight lah, tegak cantik. Jangan ikut. Urus je dia. Next. Ada sama. Dah tak jalan? Yes. Okay, next. Jangan. Sambil dah. First 5. Ada lagi lagi. Laki 5. Laki. Bawah. Okay, next. Okay, kita buat surrounding. Sakit waktu saya lama. Sakit. Oh, yang tu tak apa. Bukan batu, sebenarnya. Sampai si tebal. Cakap dekat sini straight je. Sana mana? Jangan lempar pula. Dia straight je. Kalau dia datang nyembah air. Mana saya halu ni? Jangan leleh. Terus. Jangan leleh. Okay, next. Dah rasa sikit dah. Straight bang. Jangan bengkok. Kaki jangan bengkok. Saya rasa dia mungkin saya betul. Straight. Kaki straight. Jangan bengkok. Terus je. Jangan bengkok. Straight. Lock lutut tu lock. Mana saya hari ni turun je. Jangan alih ni. Dapat turun je. Kita 3 special edition. Okay. Tahniah. Dah berjaya. Terus ke bawah. Sini. Jenuh lah bang. I take your door. Kan jatuh sana. Sini sikit lah. Sini boleh. Belah kanan. Sini. Sini. Pukul lagi. Dia diam je kan. Kan dia nak ngaku. Dia kata jangan ronting. Dia surat.
Lompat jangan alih mana-mana lah. Kaki obat. Tekan. Tangan tu break. Tengok. Boleh lurus. Boleh. Ini tak boleh. Ganti. Bukan main laju ni. Okey. Masuk Puspakom tak lulus. Puspakom kata cik datang untuk kali kedua. Break. Ni boleh sangat ni. Alah. Ini bang. Sini ke sini bang. Saya rasa saya nak beralih tempat. Lagi kat sini. Lagi. Tahan apa? Okey bang. So abang berjaya buat. Boleh biar sini. Pusing. Duduk je. Kejap lagi naik. Kontrol tangan. Kaki kat sini. Okey, terus ke sini. Abang daripada mana? Ha? Daripada mana? Ikut je. HB Road. Oh. Sana mall. Ya. Lutut juga. Doktor ada. Ada babi saja. Okey bang. Alright. Mana dia? Mak dia hak ke? Ni buat cacing ah. Nak mencacing dah. Okey, yang ada laki boleh turun ke sini. Ha? Rabun. Tak rabun. Rabun. Ha, betul? Okey. Rabun tak? Saya tahu ni, tapi tak tinggi lah. Saya banyak menghadap laptop. So, memang saya hanya tak fokus untuk sini mana. Pelan-pelan dia akan terus turun ke bawah. Ha, itu keadaan dia. Lepas turun, kita akan kumpul satu kawasan kecil gelap. Di situ saya akan off lampu dan Bismillah. Ni hati-hati. ada apa? Stamain orang kata. Kalau tak stamain tak lepas. Tapi naik pedak sebab dia punya bonzer kira berapa batu nak musuh memang bawa dia orang bawa bukan tapi bawa dengan dia orang tu lebih pada konten. So banyak break, banyak ni, banyak Cepat kak. Jangan give up kak. Dia kayak ni kan. Kak hijab. Okay, Tak nampak paurat dia, rambut dia tak nampak. tak apa. Buat helmet ni wangi. Ha? Okey. Kena bawa fabric sendiri. Perempuan pergi dulu. Nanti kejap. Pada 3 perempuan. Lelaki. Boleh. 3 orang perempuan. Lepas tu abang drone. Lepas tu masuk lagi. Senyum lah. Kau nak depan. Senyum mana? Apa dia? Dia sekarang ni kita nak turun ni dalam 2 minit. Kita ada kawasan kita duduk kat situ sebelum kita Mana tu kak jauh pergi bising? Ya ke? Tak tahu. Kita gunakan kaedah macam kita piramid tu. Dia masuk dalam tu dia merangkak sikit lah. Itulah. Kalau abang boleh hafal sikit tu.
Tuan Bashar kata sekira. Tadi dah kata nak jadi ustaz ni. Kita dah berusaha lah jadi LPP ni kan. Siapa gua? Biasa lah maksud dia. Kepala dia. Kak ada tangan saya tau. Kak ada tangan saya. Memang tak pecah. Kalau pecah orang rumah saya kata, siapa cium tu? Lutut darah. Lutut cium kan? Lutut yang cium. Come on, Fish. Dah jalan ke depan lah dia. Hidup lagi bang, hidup lagi. Baik, Liverpool, mari. Sudah kalah. Boleh percaya kan? Pada diri kan? Luan begini boleh lepas. Okey, nak try? Sekejap je, tak lama. Semua abang merangkak abang kena. Hai dah badan, hai dah jauh, hai dah badan, hai dah jauh. Ya, nak tengok belakang. Okey, yang lain boleh follow. Jangan badan terbentuk. Jangan suluh belakang. Okey, woi, dia pergi dekat Alin tu. Pergi dekat Alin tu. Belum. Badron. Ya. Kita dah sampai depan, keluar je video. Alright. Happy? Terus. Okey, back dia je dekat belakang. Edit apa lah dia. All punya touching, Motor boy. kena back dulu. Pergi ke arah Alin. Sekejap. Tutup lah. Pin tercabut. Oh, pin tertarik. Sekejap. Aduh. Sikit lagi. Okey, mana ada bag pakai je dekat belakang. Apa bahal bila you all touching belakang tu dia akan kena bag dulu. Sekejap. Okay, berhenti kat sini. Okay. Taat. Okay, berhenti. Apa yang sibuk ni? Berhenti. Dekat sini. Okay, dekat depan tu ada kamera officer tau. All smile. Apa yang? Okay, sikit. Okay, tak sini. Alamak. Sekejap. Okay, good. Okay, tengok sini. Oh, nunduk sangat tu. Jangan langgar kamera. Tak apa, nak lalu belakang. Okay, good. Nampak. Oh, ni lain macam ni. Mai tengok sini. Berhenti je. Okay, berhenti tak? Okay, 1, 2, 3. Sekejap, 1, 2, 3. Ini kat sana lah. Ini dia lagi. Ayam tu. Okay, duduk masuk ke depan. Ini dekat dalam. Habis dia orang depan. Hati-hati. Nak tengok sini. Akak pergi je telefon pun tak boleh macam ni lah. Jangan langgar dia. Ke kiri. Ini baru level 3. Nanti kalau betul open trip. Aduh. Sampai dah kau. Kejam lagi. Kalau lagi lelaki nak ikut belakang dan depan saja pun boleh. Sampai dah kau. Belum, lambat. Ini ke depan. Alah, geraklah gambar tadi. Kena patah lagi. Okay, siapa dah pesan abang? Ada. Sakit lutut aku. Tengok sini. Sini ke? Sini. Sekejap. 1, 2, 3. Bila nak bangun ni, Dik? Belum. Jalan lagi ke? Belum. Ada.
belajar pengalaman. Masya-Allah, jauh juga. Lalu orang merangkap kat luar kan. Kita punya challenge betul-betul dalam gua mesti dia had mana. Oh, jauh lagi. Sebab kita orang panggil ni gua cacing. Perjalanan Kamera. tak lidah dia. Lagi sekali. Ya, okey. 1, 2. Nanti terlampau. Dua tempurung. 1, 2, 3. Oh, pada boleh. Okey, good. Itu saya kata tadi, boleh guna kaedah membuka pintu. Ya. Oh, dah tinggi dah. Kau belum ni? Dah. Ikut kaki. Alright, okey. Semua okey ke? Eh. Okay, so kita acara aktiviti yang dah mula melibatkan air lepas ni. So saya dah ajar train merangkap, mengelusur. So dia akan mula pakai ke laluan kita di luar ni. Okey, saya minta phone tu jaga baik-baik. Kalau boleh pastikan kita pakai lah. Takkan menyakitkan. Dia ubah okey. Astagfirullahalazim. Tajuk ni. Bola. Orang benda dia tak? Orang tak benda? Orang benda dia tak? Kalau orang benda dia tak beli. Yang mau itu ada ini okey, orang ni ya. Ini ya. Lagi-lagi berenang kan. Depan kamera, depan kamera.
Ada lagi banyak kan? Ada 5 lagi. Mana nak tadi? Ada. Lah, sikit je lah. Dah sampai. Depan. Nampak lagi ke? Mandi. Ini. Okey, dah sampai. Jalan cepat, saya tunggu. Arahan. Kami di mana? Malah nak turun. Malah nak turun. Tutup pintu. Macam bau keluar tua. Okay, 1, 2, 3. Oh, itu dedak.